Selamat datang kembali ke Midnight Celeb Podcast Hari Raya Edition Part 5. Dengar lagu macam ni tapi nangis. Orang kata dalam hati ada taman. Sebenarnya tak sembuh sehari air. Sibuk. Kata dah jadi real lah. Dah jadi real. Jadi kalau apa pendengar nak tahu apa saya Aziz cakap gitu, pergi dengar part 1. Part 1 sampai sekarang lah kan. Betul. Sekarang aku rasa okey sikit lah. Sekarang dah better sikit lah. Ya marilah kita sambung. Okey, mari kita sambung sikit. Okey. So next Black kan. Betul. Okay. Okay Black, dipersilakan Black. Okay, ni daripada Kabir. Dia berbual. Kita akan keep playing lagu background raya pasal this kita one is tengah edisi edition. raya. Yes. Edisi raya, okay? Sampai neutral lah kan. Okay come, let's go. Okay, Kabir cakap. Kabir cakap Kabir say lah ni berbual English ni. Kabir say. Hi, my name is Kabir. Hello Kabir. Hello Kabir. Hello. Yeah. From Bangladesh. I moved to Singapore in 2011. Dah lama. Lama siapa ni? 14 tahun tu. Aku belum kahwin. 14 years you in Singapore. Wow. 2000, aku belum kahwin macam ni. Aku belum kahwin. Kau dah kahwin ni? Time ni? 2013 belum. Macam lama macam ni. Okay. With hard work and determination, I built a life, supported my family, and started a business in Bangladesh. Alhamdulillah. I am grateful for the opportunities here and focus on my family's future. Midnight. Silos, you guys doing great. Keep it up. Okay lah. 1-0. Thank you, Kabir. Thank you Kabir. You guys 1-0. doing great. Keep it up. 1-0. Bola Bangladesh kalah. 1-0. Kalau ada satu closing sale bukan Aku rasa dia dah lama kat Singapura sampai dia faham bahasa Melayu. Mana dia tak Melayu ke? Tak lah. Dia dah Tak, lama. di sebalik tak Kabir ni ada lagi satu cerita. Oh. Betul. Di sebalik tak. Kabir. Di sebalik Kabir. Kabir ni actually aku punya pekerja. Kau dah bagi dia QR code lah. Aku cakap you see Betul. can you scan this QR code? Cakap can lah. Alah, Dia scan. So bila dia scan, aku tidak tahu yang dia buat benda ni lah. So dia follow ke tak follow dia? Aku tak tahu dia follow ke tidak. Mungkin dia try je lah. Pasal dia Kau first chef person. character is spelling kau the last part. Aku tak tahu. Pasal aku tak Midnight tahu. Silos. Pasal aku tak tahu benda ni. Tapi memang betul dia dah lama. Dia dah tua boy dia ni. Dah tua. Dah tua. So aku rasa Jadi kau tahu business dia apa? dia buat agriculture. Ternak kambing ke? Bukan. Tanam-tanaman lah. Ya. Tanam-tanaman. Dia kerja ni, the reason why he still keep on working is because anak perempuan dia ke anak perempuan kan anak lelaki dia nak sambung belajar. Oh, kau pernah feature dia dalam kita punya podcast, is it? No. This one is another line. So dia cakap, dia dah tua boy. So dia cakap dia apa ni? I need more money lah. Dia dah balik tau. Then after that aku rasa due to standard lah ni confirm duit tak cukup apa kan. So he decided to come back to Singapore lah. So when he come back to Singapore with his experience, but he have to start from scratch lah, because you go for a different company ber. So dia cerita lah dia punya time macam mana journey dia. Habis dia tunjuk aku rumah dia. Okay lah, kau tak boleh compare ber. Singapore rumah kita berapa besar je pun, 5 bilik, maisonette, executive for them is like 3 story 4 story. Habis ada kedai lagi kat rumah dia punya premises. So he's been doing that lah. And honestly mungkin kat sana is cheap lah. Macam kita mungkin kita mampu lah untuk ada rumah macam sebesar-besar begitu lah. Tapi for him, he has to ups and down. So aku dengar dia cerita pun aku cakap macam gini rabak macam nak belajar again. Masih so cangkul-cangkul with his age like this. Is it the literally construction worker? He's a construction worker. Umur apa? Umur dia aku 60 Sure, tua sangat dah tua. Betul sah. Dia 50-an nak masuk 60-an tak salah aku. 50 plus. Kiba dia every week mesti datang aku, abang I want to go to SATA, I need to check my blood. Habis kadang-kadang cakap dia pressure. Dah tua lah. Tak boleh banyak buat benda. Pasal kau jaga factory apa? From your story aku rasa education sana is either hard to get or is expensive.
Tapi get a dia ni better one kira kan Bangla yang ada Jambang lah. jambang punya. Oh, Okay lah. Okay lah Kabir, thank you for sharing. Even though You are being forced. Before lah tadi. Not force lah. Try. Tapi aku tak tahu dia tak game macam. Which is good lah. Started like Nanti business. kau ambil that portion je, kau send kat dia. But I mean generally kau look at his English is good lah. Is it in ChatGPT? Tak tahulah. Tak. Tapi by kau everyday talking to him, kau tahu Dia berbual English okay. Okay Cuma kadang-kadang layman term of English lah. Layman term of English lah. Okay. Tengok. Okay, come. Ni pun merantau juga Confirm lah. Ni dah pasal merantau lah. Kerja kat Singapura apa. Lagi Lagi anak tak bini. balik lagi. Dia pernah cerita dengan aku kan, bila dia bawa wife dia datang Singapura, bila wife dia balik, wife dia paksa dia balik. Serius lah. Wife dia paksa balik. Pasal it's totally different. Shock. Culture shock lah. Culture shock. Pasal bila kat Bangladesh ni, aku dapat tahu orang-orang dekat sana, wanita kat sana kan, diorang can berhijab, tutup aurat ni semua. So bila datang kat Singapura, kau pergi, tak payah cakap banyak lah, Saturday Sunday kau pergi je lah. Mana tu? Paya Lebar. Kau tengok macam mana. So wife dia dah tengok keadaan macam gitu, dengan dia nampak orang-orang bangsa dia yang macam lelaki semua kat sana. So wife dia have this thought yang laki dia aku pun macam gitu. Kau faham tak? Padahal laki dia tak macam gitu lah. Lepas tu pergi masjid Anak Im berapa-lawai. Dia patut datang Friday night. Kat Sama masjid jalan raya. mana-mana lah. Jalan raya. Jalan Mesti raya ada apa? tabligh. Jalan apa macam dia short visit to Singapore. So dia bawa jalan-jalan lah. Tak jadi salah dia lah. Salah dia lah. Asal dia bawa jalan pergi situ Syul. Bawa pergi Mustafa Syul. Asal pergi Paya Lebar? Mana aku tahu. Aku pula control Kabir my life. Kabir, you wait for me Monday I see you. Sekarang marah dia. Tak adalah. Itu je lah. Okay lah. Anyway, thank you Kabir. Thank you Kabir. Okay, Okay, next. Okay, next Ajit nak. So aku kasih Ajit. Apa ni? Okay. Dia okay. Ini yang panjang ya. Panjang ni. Boleh aku baca. Yamin. Okay, let's go. Bismillah. Okay, nama Ni daripada Yamin. Daripada Yamin Bukan nama sebenar dia Bukan lah. nama sebenar. Okay, Assalamualaikum Team Midnight. Nak jatuh kau ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku dah lama follow dan dengar podcast korang. Biasanya masa aku pergi memancing, dekat situ aku rasa paling lega. Memancing bagi aku bukan sekadar hobi, tapi tempat aku lari dari beban sementara. Betul? Betul. Agree. Malam-malam sunyi hanya joran umpan kopi dan suara podcast korang yang menemani aku time aku mengail. Ayah. Tak payah sama lu. Maaf mungkin cerita aku ni agak panjang, tapi cut story short. Setahun yang lepas hidup aku berubah. Isteri aku insan yang aku bersama selama 8 tahun disahkan menghadap kanser. Menghidap kanser. Aku tak nak cerita panjang tentang macam mana benda ni semua boleh happen. Cuma aku nak jelas sesuatu dalam diri aku seperti telah hancur tak terkata kenapa benda ni boleh berlaku. Kita dah berkahwin 8 tahun, tapi masih belum ada rezeki cahaya mata. Dulu kita bayangkan tentang masa, sekarang dah jadi kabur. Sekarang tertanya-tanya sama ada masih ada masa atau tidak. Kadang melihat orang yang kita sayang berjuang, sedangkan kita berharap boleh tanggung semuanya untuk dia. Oi, part mana yang ini? Okay. Kadang-kadang bros, bila aku duduk tepi laut untuk reliefkan diri, aku teringat semua rancangan kita. Macam perkara-perkara kecil. Sarapan hujung minggu di Pasar Gelang. Impikan menjadi tua bersama. Mungkin satu hari nanti kita ada anak berlari dalam rumah dan macam-macam lagi. Sekarang ni kebanyakan hari-hari aku dipenuhi dengan ulang-alik ke hospital, perjalanan sunyi dalam bas, dan cuba kuat di depan isteri, walaupun dalam hati aku rasa seperti sedang runtuh. Actually guys, aku tak banyak berkongsi dengan orang lain kecuali keluarga terdekat yang banyak membantu. Alhamdulillah dengan korang yang meripik. Aku dengar masa pancing dan tak rasa kesorangan. Aku harap
orang boleh baca luahan hati aku and keep me anonymous and keep producing episode. Apa je lah, janji boleh happy time aku pancing. Terima kasih once again. Biar kundur, jangan undur. Salam Min Pau. Kumpau apa? Min Pau. Kumpau Mimpau apa? Tak tahu. Min Pau. Okay. Oh, is it? Start balik Baru ingat dah stop. Aduh. Tapi cerita Yamin ni kan, Yamin ni bukan nama sebenar lah, bukan Yamin sebenar. Yes. Yamin. Tadi betul lah, sedih jugalah dengar kan. Isteri dia apa ni tadi? Kena kanser. Kena kanser Wife kan. dia ada kanser. Semoga Kan dia uji dengan segala-gala benda lah, basically lah. Betul. Jadi apabila aku baca kau tu, wife dia dah 8 years habis kanser, anak belum dapat. Dia apa lagi? Dia rasa hancur. Belum ada rezeki nak ada cahaya mata. So banyak benda lah ni. Kau ni apa bau? Allahu Akbar. Tapi ni adalah cubaan dia lah. Betul. Di Ini dunia ujian ni. dia. Kalau dia sabar, insyaAllah Allah naikkan darjat dia. Betul. InsyaAllah. Dia ampunkan dosa. Amin. Tak semua orang apa ni. Aku ada dengar ceramah juga sikit hari pasal daripada Ustaz Firanda. Jadi orang yang kena ujian ni bukan sembarang-sembarang orang. Dia orang yang terpilih je. Macam kita selalu rasa dah banyak podcaster pernah cakap, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah takkan uji seseorang tu lebih daripada kemampuan dia. Jadi pada brother kita ni, semoga dia bersabar. Yang paling penting tu bersabarlah. Jangan sekali-sekali fikir sangka buruk dengan rencana Allah. Sebab Allah itu yang selalu basically the best of planners lah. Allah is the best of planners. Jangan sekali-sekali buruk sangka dengan Allah and question like why is my life like this? I mean, nobody wants this kind of things to happen in their life. Betul. Tapi pada orang yang beriman, kalau diorang terkena benda gini, kadang diorang rasa untung sebab ni kira ujian yang akan gugurkan dosa kalau dia sabar dan akan meningkatkan darjat dia. Ya, so mungkin Allah nak dia uji dia dan nak tempatkan dia to a very high status. That's why dia kena uji macam gini. Pasal kadang kan macam let's say Allah nak orang ni to be placed in the highest level of jannah ke apa, example. Tapi amalan dia tak cukup. Mungkin puasa dia tak cukup ke, solat malam dia tak cukup ke apa. So cara Allah untuk naikkan darjat dia is by bagi dia ujian. Untuk supaya dia bersabar, jadi dia boleh naikkan dia punya darjat dia. So kepada brother Yamin, tabah, kuatkan semangat, kuatkan diri, kuatkan hati untuk menempuhi. Kita doakan yang terbaik. Semoga segala urusan kamu dimudahkan dan sentiasa bersabarlah. Betul. Jangan fikir jangan fikir yang negatif lah. I mean, end of the day goes back to what yang kau baca ayat tu. The purpose of us here lah. Yeah. And brother Yamin, just nak cakap sikit lah. And jangan risau pasal kita will just keep producing episode. Yes. Apa-apa We will lah. try our best. Janji kita boleh buat kau happy bro. Yes. Time kau pancing. InsyaAllah. Kita akan cuba. Si kau happy, si kau semangat. Kalau bisa kata kau ada benda nak ni apa ni nak luahkan, boleh nanti aku pas kau nombor daing. Aku akan cakap. Tak ada aku lah. Jujur aja. Okay. Aku nak kena gini baik. Tak ada all the way nak nangis tau. Okay lah. Next punya lah brother. Terima kasih Yamin Tak untuk kau pas nombor Kadir. Kabir. terima kasih ya Abang Bro Yamin yang sudi meluahkan dan berkongsi cerita. And aku rasa kau tengok dia letak kan, dia takkan
berkongsi dengan orang lain kecuali keluarga terdekat. Tak banyak kongsi. Tak banyak. Tak banyak Yes, tak banyak kali. Itu pasal saya cakap terima kasih kerana berkongsi dan Dengan kita, meluahkan perasaan dan isi hati lah. Betul. Kerana sesungguhnya kalau kita simpan tu kan kadang-kadang dia akan jadi berat dan kita rasa beban. Makan dalam. So dengan apa ni tulis untuk Ajit baca ni dan sampai air mata meleleh kan. Semoga dia akan meringankan beban brother Yamin ni lah. Semoga kamu dan isterimu akan tetap bahagia walaupun dalam ujian ni. Amin. Okay, insyaAllah. Okay. Amin. Ya Now Rabbal aku nak gini. Biar kendur jangan undur. Meaning rod lah. Biar kendur jangan undur. Dia ni dah bertari lah. Lambat tangkap saya. Tak ada, pasal aku tengah proses, boy. Dia dah Aku keluar air mata. Aku tengah proses. So kasih ada time. Gila kasih aku ni lah. Kan Yazid akan wobble bila air mata jantan keluar. Betul lah belakang. Yalah. Okay, next. Astagfirullahalazim. Okay, terima kasih Bro Yamin. Okay, kita akan pergi ke Segmen mana? segmen yang Confirm tak terakhir. confirm? Cari hati ni. Aku dah tak. Cari cerita sedih keluar Aku lagi. masih tau. tertanya-tanya pantun dia tadi macam mana tu dia pilih. By the way guys, ni semua spontan Ni semua spontan. Kita seriously belum baca apa yang korang post kat dalam dia punya form, the QR code form. And personally me, Hafiz dan Ajit belum baca langsung. And ni semua keluar, kita kena baca like spontan, immediate. And then basically this is like a reaction kind of video lah pada aku. Especially kalau kau tengok Ajit punya reaction video Aku je Dia kan bila korang dengar kita baca ni, at the moment yang kita tengah baca ni, kita is brand new, fresh for us also. Yes, correct. It's really a reaction kind of video lah. Okay, alright. Aku baca lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Dah all the way lah. Dah, tak kau apa, weh. aku baca. Okay. Pasal tadi part tu tadi kau Tu at the moment is brand new. Ni matikan dulu lah. cakap dia ni tap aku lepas tu macam dia bisu pula. Alamak pula tampar je tadi. Okay, So saya action. Okay, Abdi. Okay. So part ni is more okay, this is the part 4 of Part 4 mana pula? Part 4 of the ni segment segment 4. Segment 4. There's a story and then there's a discussion that we need to discuss lah. Oh, tapi ni okay boleh. So kau rasa nak sambung ke sekarang? Nak sambung sekarang ke nak sambung nanti? Aku rasa boleh sambung nanti. Aku nak terkencing lah. Okay lah guys. Okay. Kita We will be take right a back. fight. Kita will be right back. Okay. Ciao. Water break. Cepatnya korang nak letak